Ha? Macam mana kau cakap aku tak ada duit? Kita haruslah jauhilah daripada kesesatan seperti Dr. Nasir Awang. Betul Kamarul lah. Kalau dah dia boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan gajah. Kau belum dapat perintah lagi daripada Allah nak bunuh aku ke dah dapat perintah daripada Allah? Untuk turun ke labis bunuh aku dengan bering ni. Abang Zaini tak payah layan dah si Nasir tu. Dia gemuruh kuat. Sembang je. Nasir ke gajah-gajah rempuk kenderaan itu. Lakut jakum ke? Lakut jakum lah tu. Jaban betul ke kau lari masuk kedai saat ingat kuat sangat. Jamban cakap aku jerit polis. Dia sendiri aku datang lari report polis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Hari ni kita dengar. Kita dengar kata-kata yang diamanahkan kepada aku untuk menyampaikan. Ini suara ni datang daripada akak kau orang yang kau orang sayang, yang kau rindu dengan suara dia. Jadi dia memberi satu suara untuk kau orang dengar. Okey, kita dengar sama-sama. Kita dengar sama-sama. Okey. Dah. Assalamualaikum. Sebagai orang Islam ni, aku tetap bagi salam kat engkau lah. Walaupun aku rasa kau ni tak layak pun dia bagi salam. Okey? Tapi pasal nama kau ni Muhammad bin Awang, aku bagi salam. Tapi kalau misal kata nama kau tadi Pukimak bin Hamdah, mungkin aku tak bagi salam. Betul tak? Okey, Seh. Macam ni lah, Seh. Kau ni, Seh. Dari dulu sampai sekarang ni kau tak ada kerja lain, Seh. Asyik nak buat publicity murah je kau ni. Dah tua, Seh. Kita nak cari makan, Seh. Cari makan benda halal lah. Kan? Aku dengar kau burik-burik dengan aku, Kau letak apa? Kau letak burik aku dekat bapak si Zaini. Weh, tua. Kau dengar sini. Orang Kelantan ni, sebab tu lidah orang Kelantan ni, dia bukan lidah bercabang tau macam lidah kau. Okay? Lidah kau ni kalau cakap tak sampai kat langit-langit. Orang kalau cakap lidah sampai kat langit-langit ni dia terang tau, terang. Sebut pun terang. Kalau sebut burik tu bunyi dia burit. Macam tu bukan burik. Tu orang Kelantan sebut burik. Jadi burik tu burik bini kau. Burik anak kau yang kau dah jual tu. Tu burik anak kau. Aku tak suka lah sebab aku ni jadi orang. Aku tak suka tau. Aku tak suka berkawan, makan kawan. Aku tak suka berkawan, tikam belakang kawan. Aku tak suka berkawan, lepas tu aku musuh dengan atas dia tu. Itu bukan aku. Yang buat tu semua tu iblis. Macam kau. Aku dari dulu dah cakap. Aku tak jadi kudis, Setakat kan nak maki ni, alah. Gelilah, Ini budak, aku ingatkan. Maki-maki ni, Ini zaman-zaman budak tak potong konek lagi, Tahu? Tahu? Ni konek kau bukan katakan dah potong, dah kontot pun kau nak maki-maki aku. Aduh, letih lah. Aduh, tak insap-insap, siul. Alah, aduh, pening lah. Aku geli hati tengok video ugut kau ni. Setakat ugut depan kamera, Alah. Pukul tak sampai. Pukul orang sendiri kena pukul.
Lepas tu heboh. Kau ingat sih satu perkara sih. Aku ni sih, dua je. Selagi orang tak usik aku tak usik orang. Aku, paling pantang bila time aku tidur sih. Time aku tidur orang kejut-kejut sih. Biar aku terkejut disebabkan aku mengigau sih. Jangan aku terkejut disebabkan orang kejut aku sih. Dah tahu aku sih. Kau tahu aku sih. Okay? Jadi hari ni aku nak bagi kau tahu satu perkara sih. Daripada mula engkau ni sih, aku dah tahu kau siapa. Aku pegang kata-kata pejuang rakyat dulu. Aku tak lupa perkataan dia. Satu hari nanti, kau akan kena spin dengan dia. Itu perkataan pejuang rakyat dalam YouTube dia, dalam video. Aku tak buang. Aku sikit pun tak menafikan. Aku dah bersiap sedia sih. Aku dah bersiap sedia. Aku tak kisah berapa banyak kau nak troll. Tapi sekali kalau aku up, tiada maaf bagimu sih. Kau jangan main-main dengan orang ada pengaruh sih. Jangan main-main dengan orang ada pengaruh. Nanti susah sih. Aku tak buat sesuatu tak ada fakta sih. Ingat sih. Tidak pernah aku buat sesuatu tindakan tidak berfakta sih. Kau ingat kau kenal aku sih kan? Baik, hari ni kau nak main sangat dengan aku sih. Ini pilihan kau tau sih. Kau yang nak, aku tak nak. Kau yang nak. Jadi pasal aku ni tak suka semak-semak. Sebab aku kerja banyak sih. Hari ni aku kerja banyak. Aku bawa Zaini. Zaini akan sibuk akan datang. Pasal apa? Zaini akan menjaga duit setinggi gunung. Aku nak bagi Zaini. Jadi Zaini tak lama lagi akan hidup senang. Sebab Zaini nak saman kau bila-bila je. Kau faham sih? Orang hari-hari sih, lepas mayang sih, orang berdoa pada Tuhan, buat solat duha, nak minta rezeki halal, sibuk bekerja, nak cari duit sih, bukan nak cari dosa macam kau. Celik mata, buat dosa. Celik mata, buat dosa. Celik mata, buat dosa sih. Aduh. Ringan aku punya dosa kalau ada lah. Kau je tukang kutip. Tahu tak sih? Dah tua sih, lidah kau pun cakap sampai tak sampai. Nanti kau tengah-tengah cakap, tiba-tiba heart attack sih, mati syahid sih. Syahid pula. Tak mungkin tak mati syahid sih. Mati tak sempat minta dengan aku, terjelir lidah kau. Jadi hari ni aku nak cakap dengan kau sih lah. Aku malas lah, aku bagi suara je lah kat aku. Ingat sih Apa yang kau lakukan di hadapan polis, membuat statement terhadap orang yang datang memukul engkau tu sih. Cerita dan kucing aku je sih. Ingat sih Cerita dan kucing aku sih. Kau boleh pusing sih. Kau boleh pusing. Tapi hari ni sih, aku nak seramai-ramai orang satu Malaysia ni, okey, termasuklah siapa pun, aku nak ramai-ramai menyaksikan surat khabar muka pertama bahawa engkau akan disaman. Cukup tak sih duit kau sih? Alah, kita pasat, aku tak heran lah sih. Duit hasil lending kau tu kau rasa cukup tak sih? Ingat sih kau masih bertaraf bankrupt sih. Berstatus bankrupt ni sih. Mulut macam mulut pukimak sih Hidup pun aduh letih lah sih. Kau hidup pun tak senang. Sebenarnya kais pagi makan hasil lending. Lagi mulut nak macam poker, nak macam pukimak. Aduh pening lah sih. Tapi tak apa, aku tak kisah. Tapi kau kena ingat sih, kalau aku U-turn sih, kau pasti ke dalam. Jadi, setakat nak saman kau ni tak perlu report sih. Aku teteng kau saja je. Aku dekat sekali lagi, aku dengarkan kau sih Setakat nak sumbat kau ke dalam sih, tak perlu buat report sih.
Jadi mulai daripada hari dan saat ini sih, pastikan kau tidur ada yang jaga. Sebab bila masa saja kau akan kehilangan segala-galanya. Ingat sih, ini bukan ugut sih, tetapi aku cakap sesuatu yang berlandaskan undang-undang. Ingat sih setiap aku kata aku kota sih. Okey? Setiap aku kata aku kota. Ingat sih. Aku tak payah cakap banyak sih. Aku cuba buka balik je ke gombak je sih. Cukup sih. Satu sih Kedua sih. Kau pilih satu antara dua sih Kau nak pejuang rakyat saman kau ke atau kau nak aku saman kau? Itu pilihan. Aku nak kau buat pilihan sih. Kalau kau nak pejuang rakyat saman kau sih, kau jawab. Aku pasti akan buat dia saman kau. Sekali lagi aku ingatkan sih. Kalau kau rasa kau nak dia saman kau, kau tahu apa harus kau buat sih? Kau tahu apa harus kau buat ke sih? Tadi kau fikir betul-betul. Jadi hari ni sih, jadi orang tua sih, jadi betul-betul tua sih. Okey sih. Jangan kita sampai orang nak sebut nama kita pun orang menyampah. Kau buat malu mak bapak engkau lah sih. Kau malu mak bapak engkau. Okey. Tapi aku ingat sih, apabila pejuang rakyat dan mendapat apa pun orang kata tadi, balasan daripada apa yang dibuat, taklah sekejam apa yang kau buat sekarang sih. Okey sih, orang jahat ni satu sih, tapi kau jahat ni macam-macam cara sih. Okey sih. Kenapa aku sebut pejuang rakyat sih Tak pasal-pasal ni cerita dia sih. Apabila kau bergaduh dengan Zaini, kenapa kau kaitkan aku? Satu. Kenapa kau gaduh dengan Zaini? Kau up muka aku dengan pejuang rakyat. Kau silap sih. Kau kena ingat sih, cincang air takkan putus. Sih. Kau rasa macam mana sih? Kau nak headline ke apa sih? Aku rasa kau ni memang nak publicity murah lah. Kalau kau kata dulu pejuang rakyat kita polis je kan? Baik, hari ni aku akan buktikan kepada semua followers Zaini dan juga pejuang rakyat. Termasuk followers kau. Aku akan pastikan apabila kau dibicarakan nanti sih, kau tak panggil polis sih. Kau akan panggil apa? Combi, tolong, combi, tolong. Aduh, sumpah aku cakap dengan kau lah. Macam sial lah kau sih. Tak habis-habis. Aduh. Aku tengah kira duit ni pun sampai salah-salah kira duit. Sekejap aku kira tadi. 500,000 cakap kira. Dah tiba-tiba salah je aku kira duit. Kau kacau. Aku di luar dah terganggu je aku punya fikiran sih. Kata aku sih, alat-alat mandi biar basah. Aku ingat lagi. Kalau tak kerana Azman Kamla merayu-rayu dengan aku sih. Ingat sih, nak aku buka ke? Oh, malu kau tak habis sih. Aku kalau buka, kau malu tak habis sih. Kau pusing, kau spin, kau kona sana kona. Aku tak takut dan aku tak heran pun. Aku dah tahu orang Kelantan. Orang Kelantan ni kalau dia pusing dia betul. Orang Kelantan sih kalau dia pusing, dia tak jumpa jalan balik. Itu masalah dia. Dia boleh pusing tapi jalan balik dia tak boleh. Kau pastikan sih. Pastikan laptop, kamera, video apa yang kau buat dekat depan mata kau hari ni, pastikan dia tidak hilang sih Sebab kalau aku rampas, dia pasti tak dapat balik sih. Kau dengar sekali lagi sih. Aku rampas